Hai, hari ini Aizul berada di UPM Serdang. Seawal 7 pagi, kami dah sampai di sini. Kalau nak tahu, hari ini hari convocation untuk husband. Dah banyak kenderaan yang sampai awal hari ini. Drop off kot? Kosong masuk ni hari. Mana je ni? Dah siap-siap ke jumpa konvo. Okay. Jom kita berjalan ke Dewan. Sebab setiap graduan kena berkumpul sebelum masuk ke dalam Dewan. Para graduan sudah menghampiri ke Dewan. 50%. Ya ke? Oh, habislah kita kena duduk belakang dah ni. Korang kan kena masuk dulu kan. Ya. Dia pun sendiri. Are you okay? Abang nak pakai tu Malaysia. Are you okay? Kita nak pergi beratur before masuk Dewan. Di situ tempat graduan berkumpul. Manakala di sini tempat para tetamu beratur sebelum masuk ke Dewan. Para tetamu dan ibu bapa yang memasuki Dewan perlu beratur dahulu. Dan yang penting, kad jemputan perlu ada sebelum masuk ke dalam Dewan. Thank you. Wah, dah ramai ibu bapa yang dah masuk dalam Dewan ni. Jom kita cari tempat kita dahulu. Ini view daripada seat kita hari ini. Okey lah kan, tak terlalu belakang. Boleh lah. Master Kejuruteraan Air Cik Niki
Dan Zulhilmi Abdul Manap. Dr. Bimala Ramachandran Ahmad. Dr. Nur Shakira Muhammad Zabidi. Dr. Najwa Atila Muhammad Najib. Master Kejuruteraan Air Chin Niki. Sun Han. Dan Zulhilmi Abdul Manap. Selesai majlis convocation kita pagi ini. Sesi bergambar bersama keluarga pula ya. Okey, kita nak pemulangan baju. Baju kita. Ya. Okey, kita selesai.